Alright, testing 1, 2, 3. So injector saya dah buka apa semua, dan juga ada injector replacement untuk enjin ni lah. Mana-mana enjin yang kita upgrade, tambah penesak ataupun tambah tebu, secara asasnya dia punya fueling dia dah tak sama macam standard. Sebab macam sebelum ni saya cakap, bila kita dah masuk sistem penesak, dia punya compression ratio pun dah tak sama macam asal. Dia punya apa semua, kena cerita compression dah tak sama macam standard. Angin yang termampat daripada tebu tu masuk dalam enjin untuk dimampatkan, so dia enjin akan jadi lebih kuasa lah. So bila dia perlukan lebih, bila angin tu dah termampat, maksudnya dah lebih tinggi dia punya mampatan itu, so kita perlukan injektor yang besar lah untuk support dia punya minyak tu. So yang ni owner cari sendiri. Yang ini injektor daripada model Toyota Camry. Saya pun tak pasti model apa, Toyota Camry model apa saya tak ingat lah, pada dia punya, dia kata lah. Okay, yang ni berkapasiti dalam 330cc lah. Okay, comparekan dengan yang lama, kalau tengok pada kod dia IMP 470 ni, bila saya Google dekat dalam website tu, dia tulis lebih kurang dalam 170 lah kapasiti dia punya flow rate dia lah. So dia perlu, enjin tebu ni dia perlukan injektor yang bersisi besar lah, sebab dia nak tanggung, dia nak support jumlah mampatan yang lebih tinggi hasil daripada tebu tu kan. So kita pasang lah, tengok macam mana. Okay, sekarang saya nak buka fuel rail, tapi keluarkan dululah hose ni. Okay, ni toto body pun kena buka je, sebab injektor dia memang duduk tu betul bawah ni. Okay, toto body dah settle, buka skru, so kita tarik keluar. So kita selak je lah, tak payahlah buka dia punya pipe ni. Selak tak kat mana yang boleh selak. Okay, okay, sekarang kita buka soket. Soket dia pun dah geput. Tapi bila kita dah pakai injektor besar ni, selagi kita tak ubah dia punya mapping dekat dalam ECU dia, ECU asal ni dia akan tetap baca ikut bacaan injektor asal lah. Jadi dia punya kadar semburan minyak tu, ECU cuma tahu injektor kalau contoh 210 ke, ataupun 185 ke, 180 ke, atau 240 ke, dia cuma tahu yang itu je. Tapi andai kata kalau daripada 210 kita naik ke 390, so ECU dia takkan tahu lah. Kalau ECU bagi lebih untuk cold start, dia akan jadi minyak lebih untuk ECU standard ni. Maksudnya kalau injektor 210 standard, tiba-tiba kita masuk injektor tebu kan 390 ni kat ECU standard ni. Jadi contoh bacaan pada injektor standard, dia sepatutnya dia bagi 10, okay kan, sebab ECU tak tahu kita tukar injektor. Bila kita masuk 390, maksudnya bila ECU arahkan okay buka 10, so 390 buka 10, jadi 390 tu kapasiti dia dah lain. Kalau 10% pun jadi 39cc kan, kalau 210 pun 21 kan, contoh macam tu. Memang perlukan mapping balik lah. Hidup tu boleh hidup, tapi dia akan jadi too rich, terlebih banji lah orang cakap. Sebelum apa-apa baik kita selamatkan fuel rail punya seat ni. Kalau dia dah jatuh ke bawah, boleh sampai ke lantai tak apa. Nampak dah jatuh. Sebab dia bawa ke bawah.
Kalau dia jatuh kat tengah-tengah tu memang insya-Allah lah tak terjumpa. Okey. Okey, so untuk injector capacity bagi enjin G16B Vitara ni, okey, macam ni kau nampak dia punya kod dia 470. So aku macam kurang yakin benda ni 470cc. Okey, so saya google. Okey, ni buka website injectorxx.com. Taklah dia tulis Nikki fuel injector apa ke, brand dia nama Nikki ke apa, saya pun tak pasti, saya tak pandai sangat benda ni, saya terang cakap. So okey, nampak sini dia punya kod injector dia INP470. Yang ni dia punya resistance ataupun dia punya ohm. So yang ni 14 ohm. 14 ohm maksudnya ni yang high resistance nya, high impedance. Dia jenis low voltage lah. So kalau kena run ni dia tak payah pakai balas. Okay, injector ni. So yang ni dia punya flow rate dia. Okay, dia punya cubic capacity per minute. So kalau 470 ni, inilah 172 cc per minute. Okay, so yang ni bukan, kalau ditulis 470 that means dia bukan, cc dia bukan 470 Okay, so korang jangan silap beli, jangan kena scam dengan scammer. Okay, terima. Minyak sikit. Okay. Okay, alhamdulillah dia masuk tanpa ada sebarang kita buat modifikasi. So kalau tengok pada pandangan mata kasar ni macam dia duduk cantik. So kita tak perlu nak ubah apa-apa lah, dia punya bushing ke atau apa ke. Okay, alhamdulillah dia sama. Right, so hopefully dia tak ada sengit, dia tak ada apa, tapi insyaAllah dia tak sengit kot, dia dapat masuk tegak. Alright. Ok, sekarang ni kita nak kena ubah dia punya soket. Kebetulan lah soket yang lama ni pun dah keput. Soket lama ni pun dah keput. Ok, so kena tukar lah dia punya soket ni. Sebab soket injector ni kalau kita nak pasang, ok, first of all yang saya faham lah, yang saya tahu, soket injector ni ataupun injector ni dia berfungsi, dia tak ada grounding mana-mana pun pada injector ni. Ok, injector ni secara asas dia, ok, contoh macam ni kan. Ok, dia ada dua wire. Ok, current daripada supply daripada relay tu, dia akan terus masuk ke dalam wire, masuk ke injector, and then dia akan keluar balik. Dia tak ada masuk, dia, yang ni grounding tak ada, bukan. So dekat mana dia akan grounding? Dia bukan nak kata dia tak ada grounding, dia ada grounding. Maksudnya siapa yang groundingkan dia? Ok, yang groundingkan dia ECU yang groundingkan injector ni. So bila ECU grounding, dia tap grounding, dekat dalam tu lah ikut pada dia punya ECU punya program kan, tap grounding. Jadi itu masa tu lah injector ni akan function. Kalau kita nak tahu macam mana yang masuk, mana yang keluar. Kalau kita tengok pada wire injector tu, andai kata satu wire, ok, dia warna yang sama pada setiap empat injector ni, dia akan ada satu wire tu dia akan sama. Bila dia sama, itulah dia punya wire datang direct daripada relay ataupun daripada supply bateri lah, dari kunci. Ok, lepas tu yang keluar ni dia akan pergi ke ECU. Pastikan ikut pada wire yang ni lah, sebab ada certain kereta yang certain wiring saya tengok dia ada satu yang wire masuk ni tebal, wire keluar ni dia tipis, sebab yang keluar tu dia hanya untuk pergi ke ECU kan. Lepas tu injector ni dia ada dua jenis. Ok, bila yang ni masuk direct 12 volt, ok, yang ni grounding pergi ke ECU. Andai kata injector tu jenis high resistance ataupun high impedance, macam injector yang ni lah standard ni, bila dia dah high resistance, high impedance, jadi tak akan jadi masalah untuk ECU bagi grounding. Andai kata kalau dia jenis low resistance ataupun low impedance, maksudnya current dia tinggi. Okay, bila current tinggi, ECU akan jadi panas lah.
isu akan jadi masalah nanti sebab dia grounding benda yang low resistance, high current. Okay, dia akan jadi panas isu. So itu that's why yang injektor yang low impedance dia akan guna balas untuk make sure untuk convert injektor ni daripada low impedance pergi ke high impedance. Macam itulah balas tu function dia. Alright, so bob fuel ni dah siap. Lepas ni saya ingat nak test crank dulu. Kita nak tengok ada bocor ke tak ada. Okay, so hole tak ada bocor lah. So injektor dia boleh masuk, cuma satu masalah dia punya kedudukan tu dia macam dia agak menekan sikit. Dia punya angle tu okey, boleh, cuma sebab benda ni pendek. Okey, jadi bila kita ikat tu ikut pada bush asal tu dia akan menekan injektor tu ke dalam sikit sebab dia pendek kan. So maybe bush tu kena modify sikit lah. Tapi tak apa, saya nak tengok dulu dia ada leaking tak ada. Tapi sepanjang yang saya buat, sepanjang ni tak ada leaking. Dia asalkan dia tahan, dia tembak tu tepat, angle dia tu tepat kan, dia tak tembak lagi ke lain, dia maksudnya dia tembak direct ke valve, okey lah. So kita nak try crank aja lah. So bila crank minyak akan naik kan. Okey, try crank jap. Ni pipe airflow tak complete. Masa airflow direct masuk ke body lah. Sebab ni pipe atas saya tak pasang. Kalau nak start nak tengok ada bocor tak dia. Macam tak ada, alhamdulillah. Right, boleh hidup. So yang ni dia punya FA ratio pun saya tak tahu berapa.
kan. Sebab biasanya kalau injektor besar kita masuk akan kacau lah dia punya fuel ratio, sebab dia punya duty cycle dia tak sama ikut pada setting isu asal. So tapi tak apa, sebab memang kereta ni pun memang nak akan ditune, akan dipasang management. So kita pasang dulu pipe atas, letakkan meter ni dekat mana. So kata owner dia nak dekat sini. So ni dua stage boost controller ni, function dia adalah untuk control boost yang dihasilkan daripada turbo lah.